Kalau nak bakar roti kan aku pakai air fryer. Bahaya kadang-kadang air fryer tu roti tu jadi hangit. Kalau yang ni aku tengok dekat review kebanyakannya okey lah, selain daripada yang short tu. Memang dapat penutup plug 3 pin macam ni. Kalau tak silap aku kan, dia ada bagi guideline tau dalam ni, cara-cara nak pakai dia. So plug ni dia tak boleh pakai dengan extension, dia kena direct one plug saja. Kita tengok betul ke ada? Betul. Dekat sini dia dah tulis dah geng, ada cara-cara nak pakai dia. Yang ni korang kena baca tau, sebab tu dia bagi user guide manual. And yang ni dia dah ada QC pass punya tau. Cara nak pakai dia, memang aku takkan test dengan extension, memang berisiko. Tengok dia punya kabel ni tebal. Kita punya extension kabel pun dah tak sama dengan dia punya kabel ni. And then untuk produk-produk elektrik yang menggunakan pemanasan, kalau korang perasan kan, biasanya wire dia tebal dan pendek, dia tak panjang sangat. Sebab untuk pemanasan spek dia macam tu. Ini single plug yang rumah punya, korang pakai plug macam ni. Jangan extension, direct macam ni je. Power socket pun dah berkualiti, tebal dan solid, pendek macam ni. Memang untuk benda-benda pemanasan macam ni. Okay, korang plug in, korang hidup. Nampak? Tak short okay je. Alright. Kenapa tak menyala? Ni korang kena letak roti lah, nampak? Dia tak boleh function lagi. Okay, korang kena letak roti. Contoh macam ni, aku letak roti okay, korang boleh pilih smooth 1, 2, 3, 4 sampai 7 ni. Okay, nampak dia dah menyala tu. Produk ni memang cepat panas. That's why dia punya kabel wiring semua pendek dan tebal, berkualiti. Dan korang kena pakai single plug macam ni, nampak? Okey je, tak ada masalah. Kalau korang nak cancel, korang tekan sini. Dia eject lah. And then dia current dia automatically cut off dekat sini juga. Okey, current masih ada lagi, korang tekan. Nampak? Dia dah menyala. Untuk bakar roti semua boleh lah. Guna je mode level berapa dekat sini. Okay, ni untuk defrost, ni untuk cancel tadi, dan ini untuk reheat. Nak cancel, tekan dekat sini. Roti akan eject ikut timer yang korang set ni. Okey kan? Korang gunakan tips yang aku pakai ni. Nak tutup kan, korang jangan tutup masa dia panas lah, nanti cair. Tutup masa dia dah sejuk. So kalau korang nak beli, aku sangat-sangat recommend Electrova ni. Siap ada QC pass, kat Align semua dia dah bagi, warranty semua ada. Korang boleh tekan dekat beg kuning. Alright.